Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menunjukkan cara-cara menghasilkan BBM menggunakan MyViewBot. Pertama sekali, cikgu mestilah sign in dalam cikgu punya My Account MyViewBot. Okey. Seterusnya, cikgu boleh pilih tekan Background Management untuk pilih tema bagi whiteboard kita lah. Okey, cikgu tekan Image. Okey. Kat sini ada disediakan template background yang cikgu nak lah. Kalau cikgu tak nak, cikgu nak guna template cikgu sendiri, cikgu boleh tekan local drive dan cikgu pilih image yang cikgu nak. Okey, untuk ini saya akan pilih image yang ini. Okey, kita set as background. Okey, baiklah. Seterusnya kita tentukan tajuk PDP kita. Macam saya, PDP yang saya ingin jalankan ialah sejarah tahun 6 bagi subtajuk ketua-ketua negeri di Malaysia. Okey, kita tulis tajuk dahulu. Untuk tulis tajuk, kita perlu tekan button text dan kita tekan di sini, di mana-manalah. Nanti text box akan muncul. Kemudian kita type kita punya tajuk. Okey, contoh tajuk saya ialah Ketua Negeri di Malaysia. Okey, kita tarik dia supaya kita tak nak dia jadi 3 baris kan. Kita nak 3 baris. Kalau cikgu nak ubah saiz, cikgu highlight semua perkataan ini dan cikgu pilih font size. Macam saya ambil 40 lah. Ataupun nak besar sedikit pun boleh. 48. Okey, kalau kita nak gerakkan dia, cikgu tekan select tool. Kita gerakkan dia ke atas sedikit. Okey, di sini. Seterusnya, untuk tajuk ini, ketua-ketua negeri di Malaysia, aktiviti yang sesuai yang saya nak jalankan ialah saya nak gunakan flashcard. Jadi untuk flashcard tu, cikgu boleh tekan magic box di sini dan cikgu scroll yang ini, bring your class to the next level. Okey, cikgu tekan butang 3 more tools. Nanti dia muncul macam ni, cikgu pilih flashcard. Kita add tool dan dia akan muncul lah. Okey, flashcard ni ada 2 muka, muka depan dan muka belakang. Okey, untuk muka depan tu saya nak buat soalan. Muka belakang tu jawapan dia. Jadi cikgu klik cikgu punya flashcard. Untuk edit, cikgu tekan button edit yang ada gambar pensel. Baru kita boleh edit. Okey, untuk atas ni kita tulis negeri. Okey, negeri. Bawah ni kita letaklah negeri kat Malaysia. Contohnya saya ambil negeri Johor. Ni untuk front side depan soalan. Untuk jawapan back side, kita tekan back side. Atas kita tulis ketua negeri. Ketua negeri. Okey, bawah ni kita tulis apa jawapan dia. Ketua negeri Johor ialah Sultan. Okey, kita tekan save. Baru dia jadi. Kita tekan flip. Untuk muka depan tu soalan. Kita gerakkan dia ke tepi. Bawah tajuk besar. Okey, kemudian kita ambillah negeri-negeri yang lain juga. Contohnya di sini saya ambil 4 negeri saja. Kita Ctrl V dan Ctrl C dan Ctrl V untuk copy paste. 2, 3, 4. Kita gerakkan dia dulu, kita susun. Baru kita boleh edit. Okey. Kita edit jadi negeri lain pula. Okey, negeri kedua. Kita tekan edit. Kita ambil negeri Sabah. Okey, backside ketua negeri Sabah ialah yang di Pertua Negeri. Okey, kita tekan save. Kita buat negeri yang ketiga pula. Kita edit. Saya ambil negeri Perlis. Okey, ketua negeri Perlis ialah Raja. Kita tekan save. Dan last sekali,
Saya pilih Negeri Sembilan. Okey. Ketua Negeri Sembilan ialah Yang di-Pertuan Besar. Yang di-Pertuan Besar. Kita tekan save. Okey. Selesai. Okey, kita flip. Jangan lupa flip pula. Okey. Okey, kalau cikgu nak ada masa, cikgu nak tetapkan soalan ni kena jawab berapa minit kan. Cikgu tekan magic box balik. Okey, tekan timer. Timer yang gambar ada jam. Nanti timer akan muncul lah. Kita alihkan dia sedikit ke sini. Kalau kita nak edit, cikgu klik minit. Contoh saya letak 2 minit lah. Kalau nak saat kosong-kosong pun boleh. Dan kita tekan start. Baru masa tu bermula. Kalau habis nanti dia akan berbunyi. Okey. Sebenarnya BBM kita ni pun dah siap. Macam ini. Mudah sahaja. Kalau cikgu nak gunakan BBM ini pada masa yang akan datang, cikgu boleh tekan save. Untuk tekan save, cikgu tekan file manager. Cikgu klik di sini. Cikgu pilih save as. Cikgu pilihlah. Cikgu nak save dekat mana. Contohnya saya ambil di dokumen dekat laptop saya. Dan cikgu tulis apa nama dokumen ni. Contohnya saya tulis Ketua Negeri. Dan kemudian kita tekan save. Selamat. Okey. Jadi setakat itu sahaja video daripada saya kali ini. Sekian, terima kasih.